Lain kali kau tolong buat siasatan dulu sebelum buat spekulasi yang aku ni ada skandal sana sini, faham? Oh, kalau saya terus barangan tak boleh. Tapi kalau Ungku terus saya dengan jantan lain boleh pula. So sekarang apa? Nak balas dendam? No, tak payah nak balas dendam sebab Allah tu maha adil. Sebab apa? Sebab Ungku dah tuduh saya curang kan. So sekarang ni Allah tu balas balik dengan tunjuk bukti gambar dekat saya. Oh, okey. Mana bukti dia? Itu tak penting. Yang sekarang ni memang betul kan Ungku pergi dating. Cakap je lah. Mana ada dating? Tak pernah dating pun. Apa-apa je lah. Okey, Nila, fine. Okay? I'm sorry. Aku minta maaf sebab tak bagi tahu kau yang aku keluar dengan Aira. Okey, sepatutnya aku bagi tahu kau next time. Okey? Untuk mengelakkan salah faham. Sorry lah. Takkanlah kita nak tidur dalam keadaan marah macam ni. Macam ni lah. Saya tahu saya ni bukan siapa-siapa kalau nak dibandingkan dengan Tunku Aira tu. Tapi satu benda Ungku kena ingat. Kalau Ungku nak kahwin lain, saya tetap nombor satu tau. Aku nak kahwin lagi. Aku nak handle kau seorang pun dah susah. Aku jadi gila tau nak handle kau.